So hari ni kita akan ke Seoul Garden. Actually kita orang dah lama nak makan Seoul Garden tapi tak ada masa. So hari ni kita akan cuba Seoul Garden. Tak tahu dah berapa lama kita orang tak makan. And then kita orang pun dah lupa harga berapa pun tak ingat. Biasanya kita orang pergi makan dekat Sukiah, tak Sukiah, BBQ Town, tak BBQ Town, Nabe Hotpot. So today kita akan pergi ke Seoul Garden. Okay. So kejap lagi nanti Nadia share balik. Actually hari ni tak ada vlog yang best pun. Tapi saja Nadia nak cuba DJI Pocket 4. So nak tengok dia punya quality compare to DJI Pocket 3 macam mana. So that's why Nadia buat this video ataupun this. Okay, so right now kita dah sampai ke Seoul Garden. Okay, today Nadia datang dengan my husband and juga my daughter. Okay, dah pilih tak ramai. So kita tengok harga. Oh, harga dia berapa ya? Harga berapa? Harga dia RM60. Oh, harga dia hari ni sebab Labor Day. So RM60 lah, RM59, 90 sen. Tapi rasanya kalau kids tak. Okay, so jom kita masuk. Makanan. Banyak juga. Tak tahu nak pilih apa. Ni dia punya sos. Oh. Ni sayur. Dan ni buah-buahan. Then lastly, ice cream. Want to eat ice cream? What flavor you want? Huh? Pink. Okay, later mommy take, okay? Jom. We go sit first. Okay. Lemon, you want lemon? Okay. And then, what do you want? Orange. Okay. Okay, we go sit first. Let's go. Okay. Okay. So ini adalah harga untuk dua orang. So dua orang adalah RM119.80. So mungkin around RM59 kot. RM59.90 untuk satu orang. Okay lah, not bad. So kejap lagi kita. So ini adalah dia punya. Lama dah tak makan Seoul Garden. So hari ni kita akan cuba sekali. Rasa dia macam mana. Sama tak dengan dulu-dulu zaman Nadia belajar di sini datang makan Seoul Garden. Sebab saya ingat Nadia after ada Sukiah dan juga BBQ Town, kita orang memang datang sini. Mungkin sebab harga dia slightly macam mahal sikit lah. So tadi husband ajak, actually husband ajak dia pergi makan dekat Sukiah. Tapi fikir-fikir balik, kita orang nak pergi beli grocery dekat Lotus. Sebab actually hari ni Nadia ada menang kontes. So Nadia dapat voucher RM100. So hari ni alang-alang nak guna semua terus. Okay. So bila dah datang macam better pergi Seoul Garden lah, kiranya satu tempat. Sebab Lotus dekat Lotus ni hanya ada Seoul Garden. Sukiah tak ada. Lagipun kalau public holiday, kalau korang nak makan Sukiah memang beratur panjang sangat. Okay. So right now Nadia tengah tunggu husband Nadia lah.
ice cream. Okay. What ice cream you want? Only juice and ice cream. Alright. So itu je lah. Sambung kejap lagi. Bye. So ini apa yang kita orang ambil tadi lah. Okay, Nadia makan dulu, nanti Nadia review, okay? Bye! So, okay korang. So, kita dah habis makan. Okay, so kita dah habis makan. So far, so good. Apa? Bagi Nadia, Seoul Garden ni sedap jugalah. Daripada Sukiya dengan BBQ Town. Mungkin kita orang dah bosan makan Sukiya dengan BBQ Town sebab dia just daging je, lah macam kambing ke, lembu ke, kan, udang ke, something like that lah. Tapi dekat sini dia ada macam perap-perap lah, daging perap, ayam perap, korang boleh dan makan. Bagi Nadia sedap. Sos dia tu lain daripada lain. Adalah lain daripada lain sebab dekat Sukiya dengan BBQ Town kita selalu makan yang macam like macam apa yang sos apa tu yang soy sauce ke apa tak tahulah Nadia pun. So tapi dekat sini korang boleh pilih like macam green sauce, green chili sauce kan. Lepas tu ada yang macam Thai sauce. Lepas tu yang cili biasa, yang chili sauce tu. Tapi sedap lah. And then apa yang Nadia terkejut kali ya, dia punya ni apa ni, Sukiya ni. Kalau dekat Sukiya soup tu yang warna purple ni sebiji sama. Cuma yang beza dekat sana like macam masin sikit, tapi yang dekat sini just nice. And then apa yang membuatkan kita orang tak rasa muak kalau makan dekat Sukiya tu, muak sikit lah. Sebab sebab ada air coke. So bila ada air coke macam boleh makan banyak. Macam kalau korang nak berhenti, lepas tu once korang dah minum tu korang boleh makan lagi. Macam tu lah. Tapi actually dua-dua tu pun ada kelebihan dan kekurangan. Satu lain lah, biasalah kan. Tapi bagi Nadia dua-dua sedap. Cuma sebab kita orang dah lama tak makan Seoul Garden, almost 4 years. I think 4 years lah, 4 years. Sebab bila dah Sukiya dengan Seoul Garden, bukan Seoul Garden, dengan BBQ Town tu naik, kita orang dah tak makan dah Seoul Garden. Kita orang selalu makan Sukiya every week. Every week kita makan Sukiya, makan BBQ Town, then makan Nabi Hotpot. So kita orang dah jarang sangat datang sini. Bukan jarang lah, memang tak datang terus. So bila kita orang datang hari ni dekat Sukiya, wah, memang terkejut lah sebab sedap. Harga tu affordable lah. So korang kalau yang ada student, korang boleh bawa kad student, korang akan dapat 20% discount. So itu je. So kalau korang nak datang, korang boleh datang ke Sukiya. Sorry lah, baby Nadia macam kering sikit. So kita tengok ni dia punya suasana. Dulu kalau saya ingat Nadia lah, once kita datang sini penuh orang. Tapi sekarang dah tak sepenuh dulu dah. Like macam kenangan. So tengok anak Nadia main. Yeah. Oh yeah. Is it that's mommy? Yeah. Yeah. Okay. So kejap lagi kita nak pergi ke Optus untuk beli grocery. Okay, itu je. Bye. So sekarang ada yang nak naik skuter. So RM RM7. Kita nanti doktor. Aku buat nanti doktor. Ini kalau
You go alone ah. You go alone ah. Dia nak naik ni. Ya. How about Daddy go with me? Daddy? No, you see already. You can go. Oh, you see? See? Daddy can go. No, cannot take photo, cannot. Hon, hon. Wow. Need to do like that. Wait, you want this car? You ask Daddy. No. Listen. Listen. I know. Imasen. Mommy, go take a seat. Mommy, help me. No need lah. Nak beli this one. RM19. 95 sen. Yeay. Oh. Yeah, thank you. So I guess sleep I must. So sekarang kita akan ke Lotus untuk top up some groceries. Tapi dah tahu, maybe beli susu. Susu dekat Lotus sedap tau. So kalau korang nak borong, korang boronglah banyak-banyak dekat sini. Worth it. Nada memang suka minum susu lah. Oh, ya. Yeah. So, Nada suka datang dekat Lotus Wangsa. Wow. Korang suka pergi Lotus mana? Cubalah share. Okay. Sini Lotus. Cantik kan? Okay. So, sekarang kita nak pergi cari grocery. Papi dulu. So, kita akan pergi ambil susu. Ya, come. Okay, susu. Okay, hold it. Hold it. Yeah. Pizza. Jom. Maya, jom. Let's go take nachos. Berapa ini? TV. Kau tahu 5 ya? Okay.
Okay, nachos tu lah. 2 nachos. Sorry yang nachos lah. Okay. Okay lah, dah. Okay, let's go. Go pay. Okay, so ni yang kita beli tadi. Kita guna voucher yang kita menang. So, kita cuma bayar RM11.90.